dia sakit tau. Dia sakit. Jadi kita cuba ubatkan dia lah. Kita tak tahu jadi atau tak. Kita try lah. Mana tahu jadi, rezeki lah. Okay. So kat sini aku ada dapat satu parcel daripada sahabat saya jugalah. Dia kirimkan saya. Dia suruh saya test produk ni. So saya cubalah ya. Kalau beli kau akan dapat ni satu pijak gari, ubat, sudu dan juga ada hose ni. Hose ni macam straw dia pun nak suapkan dia. So kita masukkan je macam ni. Macam ni masukkan. Kalau nak guna dia ada semua ada tulis dekat sini. So yang ni ayam kita yang nak guna ni ayam muda 5 ml. Oh, keroncang loh. Kita bukakan dia. Ni baru lagi ni. Saya baru dapat ni. So kena bancur dengan air. Kita gunakan air tak banyak sangat ni. Ayam seekor je. Lepas tu kita ambilkan ni. Kacaukan dia. So kita boleh test sikit. Jangan. Okey, macam ni. Kepitkan dia, mudah kita nak bagi. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey. Harap-harap ayam ni sihat lah ya. Cantik ayam ni. Tapi itulah, kita cuba istihar, okey?